Hi you all. Okay, hari ini saya nak ceritakan pasal trip kami ke Batam, Indonesia. Ini adalah trip ad hoc jugalah sebab tak terfikir pun nak pergi. Tiba-tiba bincang-bincang dengan suami, terus dia jalan pergi ke Batam. So pagi tu kami bergerak daripada Puteri Harbour jam 7.30 pagi ke Batam, naiki bot Puteri Anggreni 3. Okay, perjalanan pun tak lama lah, lebih kurang dalam 2 jam je. Tak rasa sangat lah jauh dia sebab dia nak lalu seldat je kan. Kami enjoy je perjalanan tu dan kami tiba dalam pukul 9.45 lebih kurang macam tu. Kemudian kami terus dibawa oleh pemandu kami ke Masjid Tanjak. Yang mana Masjid Tanjak ni besar tuan-puan, rupanya boleh muat hampir 1,000 orang. Dan dalam Masjid Tanjak ni memang sangat luas dan yang saya kagum tu ialah tentang persekitaran dia yang cantik dan juga ukiran dia tu, benaan dia tu. Ya, dia membuat kepala tanjak tu begitu besar sekali tuan-puan, dan bena ini bina dengan struktur besi dan juga dinding batu. Okey, dan di sebelah tu adalah lapangan terbang Hang Nadim Batam. Tu bulatan dia, kalau siapa yang biasa pergi dia orang tahulah. So kami spend time dekat area masjid tu lebih kurang dalam 20 minit jugalah. Sambil berjalan sekitar kami gambar. Kemudian masuk ke dalam masjid. Besar sangat masjid tuan-puan. Lepas tu kita masuk ke dalam tu, rasalah sejuk dia kan, selesa dia. Memang best lah. Besar kan? Ni keliling ni tau. Tuan nak saya dengan driver dengan sembang-sembang. Okey, lepas tu selesai kami berada di masjid tu, kami terus pergi lunch dekat restoran Sunda Ibu Joko. Sedap guys kat sini. Saya ingat ada lebih daripada 30 lauk pauk, orang kata masakan Padang dan juga Sunda. Tapi yang paling best, paling rare ialah mangkuk pinggan yang diorang guna pakai tuan-tuan. Tapi kan makanan dekat Batam ni memang kenalah dengan selera kita orang Malaysia kan. Dia tak adalah tak pedas, tapi dia pedas. Maksudnya kalau kita nak makan pedas tu ada, dan tak nak makan pedas pun ada. Kan? So sup ekor dia pun sedap. Saya tengok driver tu makan sup ekor, memang sedap dan harganya berpatutan lah kan. Sebab kami makan ni semua pun kami spend yang saya tak habis RM50 kot. Okey, lepas tu kami terus ke Masjid Besar Batam. Masjid besar ni memang famous. Kalau korang pergi ke Batam, terutama yang beragama Islam lah, tak salah kalau kita tak pergi ke masjid ni kan. Tapi saya pergi kejap je sebab apa, panas sangat masa tu dan dan waktu itu memang kalau ikutkan aktinya kita nak solat zuhur di situ. Tapi sebabkan keadaan cuaca tu sangat panas kan, dan husband saya pun dia sakit kaki, jadi kita orang pergi solat di surau dekat mall ni. Ni dia mall. Lepas tu kan kita orang pergi mall, The Grand Mall ni. Kat sini kan guys, perfume dia, harga dia buat orang kata apa, sale tu memang gila-gila punya harga murah kan, less sampai 50 ke 60%. Siap bagi gift lagi. Memang berbaloi lah. Kalau dekat Malaysia harga perfume tu 400 lebih, dekat sini convert duit kita lebih kurang 1,5 je sampai tahap itu. Okay lah, Alhamdulillah lah saya dapatlah beli 1-2 perfume untuk berbalik ke Malaysia. Makanannya pun sedap dan murah kan, besar sangat mall ni. Dan salah satu sebab orang ke Batam ni ialah sebab apa tau guys, sebab kita memang nak pergi ke mall-mall yang dekat sana, sebab sana ada banyak mall. Okey, petang tu kita terus ke Barelang Bridge. Kita pergi ke Jambatan Barelang. Kalau korang nak tahu, Jambatan Barelang ni dia adalah singkatan nama kepada Batam, Relau dan dia ada singkatan 3 nama tu. Salah mak, saya lupa pula. Tapi tak apalah. Tapi Jambatan Barelang ni dia ada 6 tau. Dia ada 6 biji jambatan, 6 buah jambatan. So yang kami pergi ni adalah yang pertama. So biasanya orang akan lepak kat sini lah. Kebanyakan warga kat sini ataupun pelancong, dia orang akan datang ke jambatan inilah. Yang unik jambatan ni kan guys,
ialah dia punya struktur binaan tu. Kan dia ada 2 tiang saja guys. Kalau kita tengok daripada bawah kan, yang dekat tengah tu memang dia betul-betul bersambung sahaja. Kan, jadi dia melentur tau. Jadi kalau kita duduk dekat atas tu, terasa bila angin kuat tu memang bergoyang jabatan ni. Agak gayat jugalah. So lepas kami berada kat atas jabatan tu, driver kata dekat bawah ni rupanya ada orang jual seafood, ada restoran seafood yang sedap-sedap. Okay, so apa lagi, kita orang pun terus tujulah untuk makan malam di gerai seafood dekat bawah ni. Ni anak saya tengah ambil gambar kan. Tengok ya tu pemandangan daripada atas kan, cantik kan. Jalan. Okey, ni adalah laut tau guys. Ini bukan sungai. Okey, dan laut ni dia boleh tembus ke Singapura. Maksudnya boleh nampak Singapura di sebelah sana sebab dia berada dalam kawasan selat. Nampak kan? Cantik kan? So kita boleh tengoklah matahari terbenam. Ini masa kita buat rakaman ni, jam dah pukul kira 5 petang waktu tempatan. 5 petang lebih lah. Kami Malaysia dah pukul 6 lebih. So ini kita berjalan turun tu jambatan tu daripada atas. So kita berjalan lah, jalan kaki sikit, kita turun ke bawah. Tu nampak tak? Itu adalah kafe dan juga kedai makan seafood. Kita akan makan malam dekat sana lah. Dan rupanya dekat sini juga dia orang ada sediakan perkhidmatan naik boat. Kan, yang mana kita boleh bayar je lebih kurang dalam RM30 duit kita. Kan, kita bayar, nanti pemandu boat akan bawa kita pusing keliling tu, dan kemudian terus ke bawah jambatan tu kan. Kita explore lah kawasan laut tu, selat tu jambatan ni guys. Nampak tak? Kan dia tiang dia hanya ada 2 je. Kan? Okay, nampak ni restoran terapung dia. Menarik kan? Masakan dia sudah sedap lah. So kami dah order. So sebelum tunggu makanan sampai, saya dan suami bercadang lah minyak nak naik bot. Dan Alhamdulillah kami dapatlah naik bot tu. Dan dibawa oleh seorang pemandu bot yang mana beliau juga merupakan Pak RT. Pak RT ni maksudnya Pak RT. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia kita sebut RT lah, huruf R dan T, RT. Maksudnya rukun tetangga ataupun penghulu lah, penghulu kampung. Rupanya beliau juga menjalankan bisnes bot ni. Dan rumah beliau berada di Pulau Panjang di sebelah sana guys kan. Dan mereka ni rupanya memang duduk di pulau tu, dan pulau itu memang hanya masyarakat kampung itu saja, dan mereka bergantung kepada pendapatan melalui nelayan dan juga transportation macam ni lah, bisnes transport lah, macam sampan, bot yang seumpama macam ni lah. Ni isteri kepada Pak RT tu, dia ambil gambar kami. Ni dibawa. Tapi perjalanan kami ini agak special sikit sebab Pak RT tu dia bersetuju untuk bawa kami pusing-pusing pulau. Bukan sekadar kata nak berjalan dekat bawah ni saja naik bot kan. Sekadar nak berjalan dekat sekitar jambatan, dia tak ada. Kami dibawa siap sampai ke perkampungan beliau, iaitu di Pulau Panjang. Dan pulau apa satu lagi dia panggil Pulau Lerik ke macam tu lah disebut. Saya pun tak faham sangat lah kan. Tapi memang cantik lah guys, memang best lah, sangat cantik tu. Tengok pemandangan dia tu cantik kan. Nampak sunset. Masa ni dah pukul 6 lebih tu guys. Dah pukul 5 lebih, kat 6 lah. Kira dah waktu maghrib lah, waktu sore kata orang Indonesia lah. So memang cantik lah, walaupun agak ngeri juga kan, sebab kita naik bot tu ialah agak cetek kan, bot tu kan. Tapi Alhamdulillah lah, sebab Pak FT ni nampak memang dia sangat expert lah kan. Dia lah memang dah itu kerja dia hari-hari kan. Jadi kita yakin lah kan, dengan pengalaman beliau tu,
So kita tak rasa lah takut sangat kan naik bot ni. So ni lah perjalanan dia kan. So kami pusing-pusing pulau tu semua, ambil masa lebih kurang dalam setengah jam lebih jugalah. Lama juga kami dapat pusing kan. Ni perjalanan kami ke Pulau Panjang. Sebab apa, Pak RT kata alang-alang ni dia nak hantar isteri dia balik rumah dululah. So kami pun dapatlah berjalan jauh sikit kan. Jadi ni saya tengah bersembang dengan isteri beliau. Cantik kan. Inilah pemandangan dia. Ini rumahnya Pak ya? Ini rumah adik. Oh, rumah adik. Ini Pulau Panjang. Yang ini Pulau Ancur. Ni namanya Pulau Ancur. Ancur. Tadi Pak RT tu pergi sini ya. Kan? Lepas tu selesai kami pusing-pusing tu. Ini adalah semasa perjalanan kami balik lah. Tu nampak daripada jauh sana tu adalah jambatan. Jambatan Balerang tadi. Memang Batam ni guys, Pulau Batam ni memang dia pulau dia tau. Dia bukan tanah besar tau. Dia memang terpisah dengan tanah besar Indonesia. So kalau orang Batam nak ke Indonesia, memang dia orang kena naik feri dan juga jambatan lah untuk menghubungkan ke sana. So memang masyarakat kat Batam ni dia orang dah biasa lah kan dengan pengunjung-pengunjung yang datang daripada Singapura, Malaysia dan juga negara-negara lain lah. Yang paling ramai orang Malaysia lah. Orang Malaysia dengan orang Singapura paling ramai datang Batam. Sebab tu kan guys, orang Batam ni kan dia ramah kan, dia mesra dengan orang Malaysia dan juga Singapura. Sebab dia orang dah biasa tau. Sebab hari-hari boleh katakan, dia orang cerita kat saya lah, dia kata hari-hari ada je orang Malaysia yang datang ke sini. Dan kalau pengalaman saya kat sini dengan family setakat ni lah, memang menunuk, memang rasa seronok lah kan. Kita tak rasa macam berada di tempat lain. Kita rasa macam kita berada di negara kita juga kan. Cuma tinggal di Batam ni, tempat ni lebih menarik lah. Banyak tempat-tempat yang cantik sebenarnya. Okay guys kan ada kelainan lah juga kan dari
Dan ni dah nak sampai. Okey, nampak tak guys? Kan dia tak ada support tiang pun kat bawah ni tau. Memang dia betul-betul bergantung kepada tiang yang ikat di atas tu. Maksudnya pembinaan jambatan ni dia bergantung pada struktur di kiri kanan tu dan juga besi yang mengikat jambatan tu. Sebab tu kalau kita ada kat atas tu, kita rasa gigil dia kan, dia kena tiup angin. Gaya juga lah. Okay, ni dah nak sampai lah ke kedai restoran tadi kan, yang seafood tu. Ni kira Pak RT ni nak ambil lab lah. So kita pusing. Then nampak tak sunset cantik kan? Ini sebab kita duduk ni ada terlindung dengan bukit tau guys. Kalau ikutkan Pak RT nak bawa ke seberang sana, betul-betul nampak laut kan, tapi lah sebab waktu tu dah suntur kan, jadi kita pun takut juga. Ni gambar-gambar lah hasil yang suami saya ambil. Cantik kan? Okey, tibalah masa untuk makan malam. Nampak tu anak saya Abdul Karim dah tak sabar lah tu. Macam-macam kita order petang ni. Sotong celup tepung, ketam masak 3 rasa, ikan kerapu 3 rasa. Best lah. You tahu tak, kita orang makan tu semua kan, makanan hidangan untuk 4 orang baru dalam harga dia kan tak sampai RM200. Murah lah kan, sebab apa, ikan kerapu dia besar guys, kilo lebih. Okey, pagi esok tu kami bermula dengan sarapan di hotel kami. Okey, sarapan dia pun ala kadar lah, walaupun yang khas tapi sedap. Sebab dia pagi-pagi kan dia dah sediakan nasi padang. Sebab orang sana kan, orang Batam ni pun di pagi ni dia orang makan nasi juga kan. Dia bersama macam orang Malaysia, dia makan nasi belauk. Tapi adalah Maggi, mi goreng kan, Indomie, biasalah. Itu adalah makanan signature lah orang Indonesia, mesti ada Indomie goreng kan pagi-pagi. Memang sonok lah makan pagi tu, memang kenyang lah. Rasanya kami makan pagi ni memang tak makan tengah hari lah hari ni. Ini adalah hari terakhir kami di Batam. Kami akan gerak balik pada sebelah petang nanti. So hari ni kita pergi ke kedai kek lapis yang terkenal, lapis berendam dia panggil, di Pulau Batam ni. Kat sini ada aneka kek lapis guys. Memang menarik lah kalau korang datang. Memang korang kena pergi sini. Sebab apa? Sini ada macam-macam kuih lapis, kek lapis, dan kemudian ada juga aneka krepek. Harganya pun agak batutan lah, taklah mahal sangat kan. Kalau convert duit kita pun dalam RM30, RM35. Ada yang RM25, ada tu RM40,000, lebih kurang dalam RM12. Besar-besar dan memang rasanya pun sedap. Ini adalah kedai yang kedua. Ini pun dia jual kek lapis juga. Kita beli juga dengan dia ni, kita nak rasa pun sedap juga. Ni kecoh ni masa ni. Okey, tak sah kalau kita pergi Batam kalau tak singgah tempat ni. Ini tempat paling legend. Dari dulu lagi kalau orang Malaysia nak ke Batam, mereka akan pergi singgah ke Pasar Raya Nagoya ni. Nagoya ni terletak di pertengahan bandar kat Pulau Batam ni. Besar guys Nagoya Hill ni. Memang dekat dalam dia ada berbagai jenis kedai. Dan kami nak makan tengah hari tak juga lah, sebab kami teruja nak makan makanan kata produk daripada Indonesia ni guys. So kita order lah satu set ni. Ini sebenarnya di set keluarga guys. Makan untuk sebenarnya untuk 4 orang tau. Harganya baru dalam RM49 sahaja. Bayangkan kita dapat inilah makanan yang ada tu, nasi dengan ayam goreng, kemudian pizza Hut, kemudian kita ada ayam benda lamb chop, macam-macam. Ada 4 jenis 5 jenis makanan. Baru set dia baru dalam RM49 saja guys. Jadi kita pun apa lagi. Ini singgah ke kedai Skechers. Alhamdulillah saya dapatlah beli satu kasut baru Skech. Sebab kasut tu kalau tak ada sale harganya lebih kurang dalam RM400 lebih, tapi saya dapat harga kat sini baru dalam RM100 lebih. Alhamdulillah. Dan ini semasa kami berada di
airport, nak bertolak balik lah pukul 3 petang. Ini adalah air teh susu. Harganya baru RM10,000 je guys. Lebih kurang RM3 duit kita. Inilah suasananya. Kan? Agak sibuk kan? Ini hari Ahad. So banyak orang nak balik lah. Kebanyakan ni adalah pelancong daripada Malaysia. Itulah anak saya Karim dah kepenatan tu. Okay guys, itu saja. Ringkas dia cerita dia kan. Sebab saya pun tak tahu nak cerita macam mana sebabnya kami pergi ke Batam ni 1 hari 1 malam je kan. Sebab kami datang ni pun first time. Dan kami macam boleh dikatakan macam pengenalan je lah kan. Tapi memang best lah pengalaman di Batam ni. Dan insyaAllah saya dengan suami ingat mungkin lepas ini kami akan datang lagi kan. Mungkin kerap lah lepas ini. Sebab apa guys, seronok sangat. Okay, kat sana tu adalah jambatan link kedua Singapura ke Johor Bahru. Okay, so ni kami dah nak sampai dah. Okay lah guys, nanti kita jumpa lagi dalam catatan saya yang lain. Bye bye.